Tapar geng. Tapar geng. Ya Allah. Bawah dia. Oh, besar ni. Ya Allah. Oh, besar geng. Geng, ni bukan tak tahu ni berapa kilo ni main jatuh tu apa. Bagi geng. Ya Allah, alhamdulillah rezeki. Opai. Mantap ni. Jangan malu. Sebelum aku lepas. Okey tak? Selamat datang ke YouTube channel aku. Trip kali ni memang luar biasa. 3 hari 2 malam aku kampung di tebing Sungai Pahang. Sungai terpanjang di Semenanjung, penuh misteri, penuh kejutan. Misi kali ni sangat jelas, memburu spesies monster seperti baung, tapah, belida dan bergahak. Ikan-ikan legenda yang jarang sangat muncul. Segalanya bermula dari penyediaan mata tajur, mencari umpan, memasang tajur dan akhirnya berdepan dengan kuasa sebenar Sungai Pahang. Sekarang korang tengah saksikan permulaan trip adventure aku menyusuri Sungai Pahang. Assalamualaikum, Tan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Hari ni aku nak ikut Atan mancing buyung. Korang tengok tu, terik-terik. Dua plastik. Ho. Padu-padu mantap Sil. Ni tempat ni. Biasa padu-padu saya. Tak pernah aku buat konten buyung. Jom Tan. Kita tak kumpul Sam. Harap-harap. 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Sam? Ya. Bok tu Sam. Oh ni parit dia. Oh baling cerit tu. Tengok ada menyambar ke tak? Ada jambar Tan. Dia tu. Nak setting ni, nampak? Orang baru ni. Aduh mantap. Baling cerit Oh. Wih, besar Tan. Dia tu. Okey. Macam best ni. Betul ke makan top water ni? Betul top water Sam. Tengok Sam. Bap besar. Ui, Puyu on top water Sam. top water puyu. Gila Tan. Aku tak sabar ni nak mani. Tengah ikat mata pancing hantar makan. Gigi Tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Padu saya. Besar weh. Ada besar lagi Sam. Ada lagi besar lagi. Lagi. Kamera ni. Oh, kamera. Bapak puyu besar. Oh, tengok ni lah. Tapi kamera. Alah, sayangnya lah. Tak apa, ada lagi tu. I know that you are hard to do. I know that you can trust. I know that you lost your will to love. To love. To love. To love. Kita pindah tempat. Tempat tadi kan kecil-kecil. Atas dapat banyak weh. Macam mana aku dapat sikit? 2 ekor je. Dah masuk video. Masa gila puyu. Ya Allah Tan. Macam mana kau mancing Tan Kau kena ajar aku ni Tan. Kepak ayam dengan kepak ayam. Pak ayam. Gila besar. Tak payah pakai pelampung. Kita main ni. Tak wadah. Dapat pun. Dapat lagi Tan. Dapat lagi.
Oh, dia tak nak pelampung rupanya. Pakai pelampung daripada tadi. Payah gila dapat. Macam tu punya kau makan ni. Okey. Tahu dah macam mana. Tak payah pakai pelampung. Tahu dah. Tak payah pakai pelampung. Dapat. Rupanya tak payah pakai pelampung. Oh, mungkin lah kan. Mantap lah macam ni. Barulah ada feel. Tidak, tadi tercongok je bertunggu. Makan ni. Makan ni. Kasut. Kasutan. Kasut. Papa. Tahu dah cara dia mencing macam mana kat sini. Tadi kau pakai pelampung sunyi. Anak ruan banyak betul. Oh, dia sambar geng. Dia sambar. Akhirnya aku dah dapat dah skill dia. Bapak banyak buyu sini. Kau makan menyambuk punya. Selalu tengok atas je. Apa besar. Dah geng, hari dah tengah hari. Dah nak balik lah. Tu lah hasil aku. Mantap lah. Banyak gila puyuh kat sini. Saiz-saiz tajur banyak kan. Nanti aku tunjuk hasil aku dengan hasil Atan. Atan lagi padu hasil dia. Tu lah nak balik lah. Aku nak kemas-kemas sekejap. Lepas tu nanti kita update sekali lagi tengok hasil. Banyak Tan? Boleh lah, 11 ekor, 12 ekor. Oh ngah. Kira 11 ekor kau biar betul. Hui, besar-besar Tan. Dah ada sapu. Dia ambil untuk tenaga. Oh. Aku pun tapi kau tak isi air. Tu yang ambil. Aku orang tu tak tahu dia basah. Aduh, tu hasil banyak tu. Asal tak isi air dalam tu kan. Ui, gila bapak besar sial. Gila Tan. Mana aku tak tahu lah tu gak banyak yang mati kau Tan. Ni goreng lah. Mati goreng lah. Yes. Wah, hasil aku. Tapi cenonik-cenonik je. Atan punya bapak-bapak dia punya ni. Gila Tan. Tan, awak memang master Tan. Keluar rumah Keluar rumah yang macam. tu. Tapi nak repeat balik Tan. Kita akan repeat lagi dalam masa terikat lah. Sebelum parut ni kering. Alright. Kali ni aku tahu macam mana nak buat. Tahu dah? Tahu dah. Dah nampak apa yang perlu. Ya. Tahu dah. Semua dah ada. Jom lancar. Hai geng. Aku dah sampai kat sungai dah. Aku tak ada nak buat video unloading barang kan. Sebab dua bot, kelang kabut sikit, hari dah petang. Aku tak tahu lah, sempat ke tak aku tahan tajur ni kan. Kayu tak cari lagi. So, aku dekat Jetty Port, Port 721. Nanti bawah video ni aku isi apa ni nombor kontak, korang boleh check. Nombor kontak mana tahu nak apa? Try udang kat sini buat Ya. Gahak ke?
Boleh cari 300 gram, 400 gram pun ada. Seko. Apa nak cari kayu lah geng. Aku ingat nak cari kayu sini dulu lah. Cari kayu dulu lah. Sementara hari cerah lagi ni. Jom cari kayu. Okey, masuk dulu. Buat lorong untuk tajur kawasan macam ni kan. Tengok lorong mana yang bagus. Allah. Penat siap. Simpan. Simpan. Satu lagi, mampus. Aku buat sepah sodok punya pasal, tahan tajur punya pasal. Gila aku kena basuh esok ni. Din, berapa ekor dah Din? Ada. Oh, Din. Ini dekat sikit Din. Dekat sikit Din. Oh, Opai. mantap Din. Geng, selamat pagi. Malam tadi tak dapat nak buat video apa ni mancing udang sebab lampu tak perform langsung. Aduh, dapat lepas 4 ekor kan ada dalam tong tu, ada 4 ekor. Tapi pagi ni jomlah kita pergi tengok tajur tu. Aku tidur tadi. Kita pergi tengok tajur dulu pagi ni, tengok mana tahu ada hasil kan, insya-Allah. Jom kita pergi tengok tajur.
Ni macam ada lah geng. Macam ada lah. Oh ada geng. Yang ni ada geng. Yang ni ada. Yang ni ada. Yang ni ada. Yang ni ada geng. Kita tengok ikan apa. Alhamdulillah 10 mata. Satu ada. Ikan apa tak tahu. Mari kita tengok ikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Ikan apa ni? Oh tu. Tapa geng. Tapa geng. Ya Allah. Tapa geng, tapa geng. Subhanallah, tapa. Tapa geng. Tapa geng. Alhamdulillah ya Allah, tapa geng. Oh. Oh. Tapa geng ya Allah, rezeki aku. Tapa geng. Janganlah lucut please. Janganlah lucut. Oh, tapa geng. Tapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, tapa geng. Tapa geng, tapa. Alhamdulillah tapa geng. Alhamdulillah geng, ya Allah. Rezeki aku tapa. Solid makannya. Solid. Dah lama tak dapat ikan target. Alhamdulillah ya Allah. Ikan target geng. Ikan target. Pasang dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ikan target geng. Tapa. Alhamdulillah geng, tapa. Alhamdulillah ya Allah, ikan target dapat. 10 tajuk aku. 10 tajuk aku. 10 je aku sempat pasang. Satu mengena. Okey lah. Kena pula ikan target. Tapa hitam ni. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki subhanallah. Geng, dah tak ada apa dah malam ni. Tadi dah check. Kita orang dah penat lah. Aku dengan Din dah penat lah. Memang malam ni kena balik mandi, rehat. Esok fresh. Esok aku tak cari udang lah. Tak pandai lah macam udang ni. Aku kan tak dapat udang. Ada je udang. Sekejap aku tunjuk korang hasil aku. Ya, udang yang aku dapat. Ni je lah udang aku dapat. Alhamdulillah rezeki. Tapi walau macam mana pun jackpot lah. Ada seko ni. Yang ni lah. Alhamdulillah geng. Rezeki. Tapa. Memang rezeki dah lama dah aku cari dia. Akhirnya dapat. Walaupun dah bentuk tajuk kan. Boleh lah. Tak banyak. Tu je yang ada. Alhamdulillah rezeki ni. Kejut aku masa kau datang. Apa? Hai geng. Hari ni hari yang kedua aku datang dengan Amin. Hari tu aku datang dengan Din buat asing-asing. Tapi kali ni aku datang dengan Amin. Amin bawa balik pada orang bersih. Kulit dia putih melepak tu. Hari ni kita nak hitamkan kulit dia. Boleh Amin? Boleh. Boleh. Kita ejah. Aku pergi balik kat tempat aku cari kayu tajur tu. Kali ni aku bawa 20. Hari tu 10. Kali ni aku bawa 20. Tapi aku tengok sungai sekarang ni air tengah surut. Tak tahu lah macam mana. Memang surut pada asal level sungai ni. Dan kemungkinan besar dia akan lagi menyurut sampai kering. So, sebelum dia kering kita tajur lah. Aku dengar cerita dia orang tadi, ikan dah start naik. Udang macam kurang sikit, tapi ikan dah start naik. Jom men, kita cari kayu. Let's go, follow aku. Tengok dia men. Jom men. Kayu kita kena cari yang panjang tinggi. Panjang dalam 15 kaki sebab kita daripada tebing kita nak cocok ke tengah kan. Target kita tak ada target. Kalau target nanti takut gumpau je. Jom kita cek kayu. Kayu-kayu yang macam ni. Kayak ni. Kan? Buat cantik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin cakap macam bakery. Memang bakery. Bakery. Macam sana men. Oh. Men. Okey tak?
Pokok ni 20. Sampai. Kan kita tarik kat bawah. Let's go. Kita bagi orang ni, orang baru pacak tajuk, mana tahu rezeki dia. Betul ni men, kena panjang ni men. Pendek men. Tapi boleh kalau kau nak pacak, nanti kita clear kan bawah dia. Right. Aku nak gentang kat sini. Ke sana men. Pokok tu. Aku nak gentang pokok ni, pokok tu. Boleh? Boleh je. Kat sini. Kau kena keluar lu men. Kau kena keluar lu bagi aku masuk dalam. Kau keluar lu. Kau keluar lu. Lagi. Okey. Right man. Right geng. Aku pakai apa ni? Umpan puyuh memang besar. Puyuh ni besar gila. Korang tengok tu, aku dah pasang tali ni, gentang ke sana. Tempat ni lubuk dalam. So tengok apa yang nak makan nanti kat sini. Right man. Okey Tekong, start engine Tekong. Jaga jangan bantai kena ni. Tajuk akhir ni kan dah 20 mata. Kita bagi orang first time Najo ni. Kena tahu ada rezeki dia kat sini. Bukan first time? Bukan first time kau? Tadi first time. Aish. Belen tu main sini sebab yang ni nak kena insurans. Kat sini insurans. Kenapa kat sini ada bawang ekor merah, ada tapah, ada ikan besar-besar, tak insurans sekarang. Putih mata. Okay man, aku nak tanya kau nak pakai umpan apa kat sini? Nak puyuh. Puyuh. Putih sangat. Ambil puyuh. Nak naik atas cek lu umpan, nanti ni macam kena ni. Tengok lu, macam kena tapi tak tahu lah kena ke tak. Macam kena. Oh kena baung. Awal lagi dah kena baung. Baung geng. Alhamdulillah. Rezeki. Lauk dah seko. Baung. Alhamdulillah geng. Maghrib ni memang baung makan dulu. Awal lagi dah kena baung. Kita tukar umpan. Yeah, baung geng, baung. Hai geng, kita orang nak cek tajuk kan? Untuk malam ni second round. Kita orang cek sampai tengah malam lah. Kita cek, nak tengok ada umpan lagi ke tak. Yang ni Weh men, macam ada lah men. Men, macam ada men. Tu kau tengok. Oh ada men. Ada geng yang tu. Mantap Oh men, dia punya air basah men. Batang basah men. Padu ni. Tu kau tengok batang basah tu. Ada barang ni. Sauk dah. Kasar ni men, kasar ni. Hati-hati men hati-hati kasar ni men. Kasar ni. Baung Tak tahu apa ni. Jaga men, kau pegang elok-elok nanti lu, relax lu ni. Jangan paksa sangat. Baung men, besar men. Alhamdulillah. Allah besar siap. Berapa kilo tu men? Besar dua-dua. Alhamdulillah. Padu men. Alhamdulillah rezeki kita men. Rezeki kita men. Kau pegang sekejap. Bapak baung. Waduh. Waduh. Gila. Ya. Besar ni men. Ya Allah. Yang besar yang serius besar. Waduh mantap. Bawang kuning ni men. Bawang kuning ni. Emasnya. Mantap geng. Serius padu. Kena ambil keli aku rasa. Pasal kita pasang umpan tu.
Oi, ada men, hidup lagi. Haruan men. Tergantung sial. Tergantung haruan. Kena juga kau. Ha kan dah. Boleh men. Sauk dulu. Haruan Boleh dia masuk kat sana man. Alhamdulillah. Ui, bosok min. Bapak, jom kau pegang ni aku. Rezeki malam ni mega-mega. Tu bosok min. Kau bosok min. Wah, gorgon. Gorgon ni, gorgon. Alhamdulillah rezeki. Tergantung men Tergantung dia berpintar kat situ. Dia nak melepaskan diri. Sekejap, dia aku pegang dia. Ui, bapak. Gila buan besar. Ui, semua mega-mega malam ah. Mega-mega ni. Men, kat sini tadi dia sambung miss. Ada men. Ada men. Ada weh. Ada. Oh, padu tu baung men. Mantap lah. Padu ni, padu. Basah je orang main ni kasur ni. Hati-hati men Hati-hati men Hati-hati men kasur tu. Baung kasur. Baung kasur men. Baung kasur. Alhamdulillah. Baung lagi. Baung silver. Baung warna silver Bosok men. Tak dulu sekejap. Besar bau ni. Memang bagak-bagak ah. Ni geng. Tapi tak besar geng. Tak besar. Macam kena kan. Sebab tengok dia punya lain macam tadi tak macam ni kan. Aku dayung sekejap. Baung. Kena pun kau. Kan dah. Mantap, kena lagi. Alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah baung. Men ni macam ada ni. Dua, tegang macam. Tegang ni macam tu. Tengok tu. Macam ada men. Macam tengok. ada. Nampak? Yelah, tegang. Dia Kat arah sana. Melendut men. Tu kata Ada ni men, ada barang men. tu aku tengok dia goyang-goyang tadi. Tengok. Ya Allah ni tajam kau tahu ni. Mata puyuh besar ni men. Mata pun besar ni. Tak apa kot. Come on. Senyap tu. Tak apa kot men. Dua. Okay men, kau slow men Okey. Kalau dia nak pergi, biar dia pergi tau. Kau jangan paksa. Men. Dia macam besar ni men. Kau nak buat ke apa? Sekejap. Let dulu. Kau buat. Sekejap Ni kasur ni men. Kau buat. Kasur ni men. Kasur ni. Tengok dekat aku. Bismillah. Kasur ni, kenapa ni? Dia pergi. Kasur. Tapah ni selalu macam ni men. Selalu tapah. Tu nampak macam mana? Tak apa, sabar. Tu tengok tu. Selalu tapah ni men. Sebab dia sopan dia pergi ni. Dia naik. Aku dah cakap dah beli dia besar men. Belidu. Ingat tak aku cakap tadi? Tu lah belidu duduk ni lihat sini kan. Aku ingat tapah dah geng. Belidu. Nampak beli makan puyuh. Bosok gila. Alhamdulillah. Semua besar-besar ni. Lepas tau. Apa pasal aku punya kamera ni macam tak merakam apa? Boleh. Solid. Solid. Alhamdulillah. Masya Allah. Besar. Ni ikut yang mengeliat tadi. Besar ni. Kilo berapa kilo? Ambil ni besar tapak tangan tu. Ya men. Berapa kilo ni? Ya Allah. Aku ni kamera pula buat hal. Aku ingat tapah men sebab cara dia enjut kan. Sekejap.
Aku off dulu kamera aku ni. Ya Allah. Ni puyuh, bapak puyuh petang tadi ni. Tu lah. Ingat aku cakap ada bleeder boiling kan? Hanya nampak ekor dia kan? Ni ada. Oh. Tak tahu lah berapa kilo ni men. Oh, besar ni. So men, kau memang merekam ni tapi tak nampak punya tu. Nampak. Besar gila. Geng, kita orang tak sangka pula aku dengan Amin malam ni, sebab air Sungai Pahang macam lenang kan, jadi banyak strike kan. Umpan habis. Umpan kita orang habis. Amin ada bawa jala. Satu lagi space tak ada, sebab ikan semua besar-besar. Jadi aku dengan Amin buat keputusan nak balik jeti dulu. Tinggal ikan kat jeti ke macam mana ke, boleh air batu, kena tebal jala sebab nak kena salin umpan sekali lagi. Right, jom lah kita balik jeti. Lepas tu kita ikhtiar lah macam mana men Ya. Alright. Air lagi tengah malam. Cik air lagi tengah malam ni, nak cek mana men? Right, tak dulu kat sini. Air tadi. Ikan ni aku simpan dulu dalam tong. Lepas tu aku sambung lah pergi menjala. Memang kasar geng, serius cakap. Oh, hasil lagi ni. Tak sangka pula kali ni menjadi tajuk. Hari tu dapat tapah je seekor. Tak dapat sangkut ni. Hari tu tapah je seekor. Kali ni baru menjadi geng kali ni. Tapi haruan ni bapak sah. Ni lah geng. Besar. Ni besar ni. Sekarang ni pukul 12.30 malam, aku dekat 7E. Nak cari air batu kan, ikan tu kena simpan lah. Aku dengan life jacket pergi 7E dekat bandar ni, cari air batu dengan Amin. Jom sambung menajuk kalau ada umpan. Men, tutup aircon ni men. Sejuk lah men. Aircon. Umpan tak ada lah ni. Kita cari umpan. Agak-agak menjadi lah ni. Boleh lah tu. Pada tak ada. Wah, boleh lah. Walaupun tak menjadi sangat, tapi boleh lah. Lampu kurang padu geng. Tak bawa lampu. Ada. Ada men. Alhamdulillah, boleh tu. Oh, ada. Ikan apa ni Nyak. Oh, ya. Seekor je aku nampak. 2 ekor tu. Tu kecil sangat men. Boleh ya. Boleh? Tu boleh. Seluang. Seluang boleh. Ni baung ni. Boleh lah, baung lah. Kita cari ya. Umpan. Yang mana set terlepas dulu kan, kita bubur seluang. Baru dah dapat. Boleh geng. Kita berusaha cari umpan. Oh, Din. Ada Din. Cari umpan dia, cari umpan. Cari umpan. Cari umpan. Anak bawang boleh? Banyak. Boleh. 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 Ada rescue bagi anak baung. Hidup lagi ni. Mantap lah. Kau macam tahu je aku nak umpan tu ada lagi main bawang kan? Ada lagi. Inilah ni lah pantai Ju. Boleh kat macam udang lah. Boleh? Tapi itu best tu. Gok. Aduh, Amin tebal-tebal jala dapat anak bergahak. Walaupun jala tak ni. Geng, ni dah ikan bergahak. Anak dia. Bergahak junior. Okey, yang ni memang jadi umpan padu men. Umpan padu ni simpan. Kalau kecil sangat. Kita biar lepas. Ni. Ikan apa ni? Tu lah. Anak bergahak siap.
Ya betul. Pandai aku jala. Kau jala tak lebar pun dapat juga. Punyalah banyak dia kat sini. Tu. Anak bergerak. Macam mana nak ambil ni? Masuk ke mana? Dia masuk dalam poket tu. Mati juga ni kan. Anak bergerak weh. Berere. Aduh. Oh yang tak pernah gasnya siapa ni? Janji dia perform. Anak bergerak banyak lah tu. Kau jangan main-main men. Serius lah ikan besar men. Uish, besar tu ikan apa tu? Bau mut. Cerita lagi. Ruan. Ruan. Toman. Ruan. Toman. Ruan. Ruan. Karuan. Riak pula rasa. Hari. Aku memang tak ada bakat men. Kau asyik ruan. Ya ruan kita hari ni. Memang rezeki ya. Memang rezeki ya men. Betul lah aku sungguh tebas situ. Aku tak dapat men. Umpan dah ada sikit. Aku nak pergi tengok tajuk. Lepas tu tukar umpan. Kalau dah habis umpan last ni. Lepas tu tak ada dah. Tapi aku tengok air memang lenang gila. Macam tak ada arus punya. Jom let's go. Nak men? Sos sebelah. Oh men, yang ni kena men. Yang ni kena. Ada. Ada bang. Ada. Oh, ada barang. Ada barang ni. Saiz tak. Ada. Oh, wow. Alhamdulillah. Ada. Ada satu tajuk kena geng. Satu tajuk kena. Oh, kena. Boleh tahan juga kasar ni men. Oh, kau. Kau. Saiz padu tu. Sorry geng, lampu memang dah tak perform dah lampu ni. Dah malap dah. Bapak saiz. Tengoknya saiz dia. Kau ni saiz. Kaleng-kaleng ni baung Sungai Pahang ni geng. Tengok tu padu kiri. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Malam tadi memang adventure gila kan. Umpan sampai tak cukup. Bawa kita tahan 19 mata bukan 20. 19 pekong dapat banyak agak dapat. Alhamdulillah lah rezeki. Tu aku dengan Amin siap menjala anak baung lagi buat umpan kena lagi. So pagi ni aku nak check lagi tajuk. Tengok macam ni harap adalah yang mengena pagi ni. Lepas tu kalau dah check tajuk semua tak ada apa-apa, kita caw Amin kita cari gahak Amin Boleh Boleh. Baik, jom lah. Hari pun dah tu tengok dah panas tu. Tu menandakan hari ni cuaca panas, oren ni macam. Baik, jom. Ada geng, ini geng. Baung ni. Yang ni tak ada habis umpan ni. Semalam jumpa abang kawasan kat sini. Tapi yang ni ada. Oh. Mantap lah. Umpan apa ni? Umpan anak baung. Oh, matilah enjin. Baung. Kasarnya baung. Baung dekat sini semua besar-besar lah. Kau memang tak ada yang kecil-kecil kau. Memang padu gila saya ni. Mantap lah. Gitu. Bapak. Ya. Orang tengok saya dia memang kasar dulu semalam ni daripada geng, aku nak start mancing ikan bergahak ni kan. Agak-agak kat sini adalah strike.
Mana tahu dapat strike mati spesies. Berlider dapat, baung dapat. Mana tahu gahap pula lepas ni kan. Try lah. Cuaca cantik, air lawa. Air memang air ikan aku sini. Macam udang. Tengok diorang payah sikit, tapi aku dah janji dengan Amin nak mancing udang hari ni. Tapi Amin bagi bonus kat aku. Dia kata tak apa, pagi mancing gahak dulu. Alamak. So alhamdulillah dia bagi Chan, dia mancing gahak dulu. Boleh main Alhamdulillah, rezeki pagi. Rezeki pagi. Oh, kena ekor. Men, sawak men, step sawak men, kena ekor men. Allahu Akbar. Kena ekor je men. Dia dah ketuk. Men, sawak. Kena ekor. Cepat men, sawak men. Pada tadi lagi dia ketuk-ketuk ni. Alhamdulillah min, pagi ni rezeki bergerak pagi. Yes. 2 kali ketuk. Wah, kau naik juga akhirnya. Rezeki pagi kan, rezeki pagi 2 kali diketuk. Naik juga akhirnya. Muka tak ada nak tutup men. Mantap lah rezeki. Alhamdulillah geng, rezeki bergerak pagi. Oh, murah betul rezeki aku dengan Amin hari ni. Murah betul rezeki kita men. Daripada malam tadi kan. Gerah geng untuk pertama pagi ni. Alhamdulillah. Kalau aku cakap bonsau, kau bonsau men Tak. Uish, kosong min. Kosong ni, kosong. Ya Allah, kosong geng. Aku off kamera baru dia makan. Tadi masuk on dia tak nak makan. Kosong ni. Kosong men. Boleh tak on kamera 360 aku? Dah. Kosong geng. Kosong ni. Aku off kamera baru dia makan. Masuk on tadi dia tak nak ambil. Kosong ni. Kosong. Kau tu salahnya lawan-lawan Agus ni. Tahu pula. Boleh kau angkat sawo men? Jap, biar lu. Aku tarik lu men, biar lu men. Kosong ni men. Tolonglah jangan lucut. Come on please. Oh, dia tak kasar mana tapi sebab lawan Agus men. Hei, risau pula aku lucut men. Gila, dia ambil kau. Ish, risau betul aku. Suap ni kan. Kosong kan. Mulut dia, kangkang kan mulut dia. Dalam mulut dia. Penuh mulut kan. Gila. Penuh dalam mulut. Nanti kau tolong ulur sawuk men. Ya Allah. Kosong ni. Tapi lawan Agus. Kosong men. Melintang tu dalam mulut. Tegak. Sekejap. Sini masuk. Sikit kena min. Dia cuma tersengkang dengan ni je.
Alhamdulillah. Tersengkang min. Tengok tu. Tak kena hook pun. Gila, tak kena hook je, dia tersengkang je. Gila. Ya aku orang tengok geng kau. Bosor gila mulut. Ya, geng aku tersengkang macam ni je. Atas dengan sikit asyik baik men, sebab dia tersengkang kan. Aku tak boleh lepas. Dia makin cengkam kan bukan ni. Ya Allah, alhamdulillah rezeki lagi hari ni geng. Aku on kamera dia tak nak ambil ni, bosor. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah, alhamdulillah rezeki. Yeah. Rezeki. Tersengkang. Angan mulu. Tersengkang. Mana payah ni? Ni. Oh, terus buka. Seksa sebab arus. Rezeki. Apa ni men, agak berapa kilo men? 2 kilo ada kot. Rezeki yang papak sak. Alhamdulillah. Penat geng. Sekarang ni tengah kemas-kemas. Nak balik lah, hari dah petang lah. Hari ni hari kedua, dah petang. Aku kemas-kemas sekejap. Tadi aku naik, tengah hari tadi aku naik, aku mandi dulu, aku tukar baju apa semua, dah tukar baju. So ikan yang aku dapat tadi pun aku letak dekat atas, kat peti atas. Kemas dulu, lepas tu tengok macam mana hasil kat atas kan, aku tunjuk korang hasil. Baik geng, aku cakap tadi nak tunjuk hasil. Jom tengok hasil dia. Ni dia tadi semalam dan hari ni. Tu hasil padu mantap. Ada pagi ya? Ni pagi. Pagi pot tadi. Ni pagi pot dah. Pagi pot. Mana boleh. Okey. Nak tumpang glamour. Ni aku ni dekat Kampung Tebat Kuala Inai. Port 71 ni owner dia, Dalam bawah video aku ni aku letakkan nombor telefon. Jadi kalau kau nak datang sini kau boleh kontak nombor telefon bawah ni, Port 71. Ni hasil dia. Aduh mantap. Ikan mahal ni, ikan mahal. Ikan rare yang mahal. Lagi. Ikan ni makan puyuh besar ni. Ingat tapah semalam memang padu lah. Tak sebelah. Tak sebelah. Semut tinggi. Mantap hasil mantap. Bau batu ni. Memang besar-besar bau. Tapi yang ni yang paling champion. Yang kuning. Dah bengkok. Baik geng, aku ciao dulu. Terima kasih sebab menonton. Aku tak mahu sebab tak update video selama ni. Aku rasa tahun lepas 2 video je setahun. Ni baru aku nak buat first vlog. Sebenarnya aku dah ada juga turun, tapi aku tak buat video. Tapi bila aku bawa kamera, kumpau. Right, jom, ciao. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.